Saya tengah mandi wajib, soalan pertama, tiba-tiba kentut. Adakah kena mandi wajib semula? Bolehkah baca kuat ketika solat jemaah nak menjelaskan bacaan kita? Arab Saudi banyak beri sumbangan pada mereka. Ramai umat Islam pergi umrah sunat di tanah suci, boleh ke? Mana lebih utama, mendengar kuliah dalam masjid atau berzikir bersendirian? Baik. Soalan pertama, sambil-sambil beri sumbangan derma, sedang-sedang mandi wajib kentut. Okey, dia mandi wajib kerana nak mengangkat hadas yang besar. Kemudian berlaku pula hadas yang kecil. Itu cerita dia. Maka orang yang mandi wajib, kemudian tengah mandi wajib kentut, atau selepas mandi wajib dia kentut. Kentut itu salah satu dari 4 perkara yang menyebabkan hadas kecil. Jadi jawabnya, orang yang berhadas besar ini sah mandinya, tetapi ada pada tubuhnya hadas kecil. Maknanya perkara yang berhajat kepada hadas besar dia angkat, sudah boleh dia lakukan. Contoh, dia sudah boleh membaca Quran tanpa memegang Quran. Kerana apa? Dia sudah mandi mengangkat hadas yang besar. Tapi kalau dia nak pegang Quran, tidak boleh, kerana kentutnya tadi menyebabkan hadas kecil. Faham lagi? Jadi orang yang berhadas besar masuk mandi. Faham? Bila dia mandi, dia kentut. Bila dia mandi, dia kentut, batal wuduk. Maka tak batal mandi. Mandi sudah sah, cuma berlaku hadas kecil. Atau lepas dia mandi, keluar air kencing, mandinya sah, berlaku hadas kecil. Faham lagi? Maka dia nak sembahyang, tak boleh. Kenapa? Syarat diterima sembahyang suci daripada hadas kecil, iaitu kena berwuduk. La yaqbalallahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tak terima sembahyang orang yang berhadas. Hadas tu hadas kecil, hatta yatawadda, sampai mengambil wuduk. Faham lagi? Adakah kena ulang mula mandi lepas kentut? Tidak. Wajib berwuduk, bukan wajib ulang mandi. Mandi sudah pun sah. Soalan seterusnya,